Kalau Allah tunjuk apa yang si anak yang jaga mak ayah sakit tu dapat, semua akan berebut. Orang kampung pun akan berebut. Kenapa yang si anak tu dapat? Dia lebih-lebih lagi ketika mereka uzur. Waktu uzur tu kita ambil. Bukan seorang 2 minggu. Bukan seorang sebulan. Ada yang buat giliran sebulan. Mak ni tengok aja kan. Usunglah dia. Pitang tu. Dia tak boleh buat apa. Usung pitang ni. Usung pi sana. Usung pi rumah ni. Itu pun bagus. Tak ada masalah. Kan? Tetapi kalau si anak itu tahu apa yang Allah sediakan dunia dan akhirat, dia takkan bagi ke orang lain walaupun sehari. Dia takkan bagi walaupun sehari. Sebab tu Nabi ulang 3 kali. Nabi kata raghima anfun, summa raghima anfun, summa raghima anfun. 3 kali yang Nabi ulang dengan mulut dia. Sampai sahabat tanya, siapa ya Rasulullah? Orang yang sempat bersama dengan mak ayah waktu tua, tapi tidak membuatkan dia masuk syurga. Dia tak ambil peluang tu. Dia tidak ambil peluang itu.